Pada hari ini, kita akan belajar tentang panduan menjawab soalan pemahaman objektif aneka pilihan. Jom, kita belajar bersama-sama. Baca dan fahami arahan atau kehendak soalan. Kemudian, baca petikan pemahaman dengan teliti sekurang-kurangnya 2 kali. Teliti soalan yang diberikan. Cari kata kunci yang dapat dijadikan panduan apabila mencari jawapan daripada petikan yang dikemukakan. Baca pilihan jawapan yang diberikan. Gariskan ayat-ayat yang berhubung dengan setiap pilihan jawapan yang terdapat dalam petikan. Pangkah pilihan jawapan yang tidak menepati kehendak soalan yang diajukan. Setelah membaca petikan pemahaman dengan teliti sekurang-kurangnya 2 kali, kita lihat soalan yang diberikan. Soalan 1 tentang maksud rangkai kata. Bagaimanakah cara menjawab soalan ini? Sebelum menjawab soalan ini, marilah kita lihat bagaimanakah rangkai kata tersebut digunakan dalam ayat. Cari petunjuk dalam ayat-ayat yang sebelum dan selepas rangkai kata itu untuk meneka makna rangkai kata tersebut. Kita lihat ayat pada perenggan kedua dalam petikan. Ayah semakin memanjakan kelabu. Bagiku barangkali sejak kehadiran kelabu, Oren semakin terpinggir daripada belayan dan perhatian ayah. Berdasarkan ayat, ayah semakin memanjakan kelabu telah membuktikan bahawa ayah mula bersikap pilih kasih apabila kelabu lebih pandai menarik perhatian dan Oren semakin terpinggir daripada belayan dan perhatian ayah. Jadi jawapan bagi maksud rangkai kata ini ialah di, kian diketepikan yang bermaksud terpinggir. Kita teruskan soalan 2. Soalan ini tentang bandingan semacam. Sebelum menjawab soalan ini, kita baca pernyataan yang diberikan. Kelabu yang tidak terurus dan kurus dahulu kini telah berubah. Kita lihat pilihan jawapan yang diberikan. A. Bandingan semacam kurus seperti lidi bermaksud sangat kurus. Pilihan B. Liat seperti getah bermaksud sangat liat, iaitu lembut tetapi tidak mudah patah atau putus. Pilihan C. Pucat seperti mayat bermaksud sangat pucat. Pilihan D. Ringan seperti kekabu bermaksud sangat ringan. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, bandingan semacam kurus seperti lidi sesuai digunakan untuk menjelaskan keadaan kelabu yang kurus pada ketika dipungut oleh ayah. Oleh itu, bandingan semacam yang sesuai ialah A. Kita lihat soalan 3. Sebelum menjawab soalan ini, kita perlu tahu maksud persoalan. Persoalan merupakan perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, ayah aku berasa bersalah dan gelisah akan kehilangan Oren. Oren tidak pulang ke rumah dan tidak makan makanan yang disediakan oleh ayah aku. Oleh itu, jawapan yang sesuai ialah B. Kita teruskan soalan 4. Jawapan bagi soalan ini perlu dicari dalam petikan. Untuk menjawab soalan ini dengan betul, kita perlu pilih ciri-ciri yang tidak benar tentang kelabu. Marilah kita semak pilihan jawapan satu persatu. Berdasarkan bukti dalam perenggan kedua, ciri-ciri kelabu ialah tidak terurus, kurus dan semakin tembam. Oleh itu, ciri yang tidak ada kaitan dengan kelabu ialah pilihan A, bulu kelabu semakin berkilat. Untuk soalan 5, pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Maksudnya, murid dikehendaki mencari jawapan yang benar sahaja. Untuk menjawab soalan ini dengan betul, semak pilihan jawapan satu persatu. Sekarang, marilah kita analisis pilihan jawapan. Marilah semak berdasarkan bukti yang terdapat dalam petikan. Pilihan A, Oren selalu menjadi perhatian ayah. Berdasarkan petikan, ayah semakin memanjakan kelabu sehingga menyebabkan Oren semakin terpinggir daripada belayan dan perhatian ayah. Jadi, pilihan jawapan ini adalah salah. Pilihan B, ayah tidak menyamaratakan kasih sayangnya kepada Oren dan kelabu. Pilihan ini adalah benar kerana dalam petikan terdapat ayat yang menyatakan ayah bersikap pilih kasih terhadap Oren sehingga Oren tidak pulang ke rumah. Pilihan C, ayah memungut Oren kerana kasihan akan keadaan Oren yang tidak terurus dan kurus. Pilihan ini adalah salah kerana dalam petikan hanya menyebut keadaan kelabu yang tidak terurus dan kurus ketika dipungut oleh ayah. Pilihan D, hampir setiap malam pada pertengahan Disember hujan turun diiringi petir dan ribut. Pilihan ini adalah salah kerana dalam petikan hanya disebut hujan turun diiringi dengan guruh dan angin, bukannya petir dan ribut.
Itu sahaja panduan untuk menjawab soalan pemahaman objektif aneka pilihan. Teruskanlah belajar.